Susu udang lah ni kira macam mana? Campur apa kan? Masak. Apa? Kan dah masak. Ya, betul. So abang buat murtabak ayam dengan daging ah. Harga dia berapa bang? 5.5. Dua-dua sama. Dua-dua sama. Oh. Ini dia punya perenca semua ni. Ini ayam, ini daging. Oh, ini daging. Okey. Untuk murtabak ah. Yang abang nak buat sekarang ni daging kan? Daging. Biasa abang start pukul berapa lah kat sini? Sini start dalam pukul 3.30 ke 4. Oh, awal lah? Di hari Rabu lah. Ni pas sampai pukul 7.30. Okey. Dan macam pasal petang lah. Dulu pasal malam lah sebab dah orang kurang kan. Dia stop sampai maghrib. Oh, okey. Kalau baca Ramadan ada tak? Bazar Ramadan sini ada. Sini ada ya? Ada. Sini setiap tahun ada sini. Oh, okey, tak tahu. Selain kat sini kat mana lagi bang? Pasar malam kan? Macam ni hari Rabu ni. Mana satu je, dia Bukit Pancok. Hari ni juga? Hari ni juga. Kalau hari ni lah. Abang? Bukan. Saya sini lah. Hari Rabu sini lah. Sini saja, lain tempat tak ada? Satu lagi ada. Kalau petang-petang dari pukul 12 sampai pukul 5 petang dekat kedai Rezeki Kulaan tau. Rezeki? Kulaan. Situ biasa. Situ ada kuih, macam-macam kuih esok lah rindu. Situ saya tumpang mak mentua, dia ada jual kuih. Oh, semua ada kan? Kuih pakai vendor lah. Tapi kuih, goreng pisang, cucuk kucai, laksa. Dari TV ya sana. Sana lagi menarik. Oh, kat sana. Macam-macam ada. So makanan belah ni je, belah sana pakaian lah. Belakang sikit pakaian.
Ni dikira macam mana Vietnam bro ni? Vietnam roll lah. Berapa sorry? Satu roll 3,5. Jarang tengok ni, memang jarang. Ini buat ke atau macam mana? Buat sendiri lah. Tak. Tempe ni dah. Ada? Ini 6 piece, RM6 5 pieces ha? Ya? 5. Dia akan mengaminkannya dia. Ni abang kira macam mana? Sate ya? Sate. Satu juta berapa tak? Ayam? Ayam 8 sama, daging. Oh, dua-dua sama lah harga. Ayam 8 butir, daging 8 butir. Nasi impik je RM1. Nasi impik berapa? RM1. RM1. Bungkus RM1. Ayak balang apa dia? Ayak balang RM3. Oh, dia sama lah semua? Sekali. Kek coklat pun ada berapa? Nak baru kita bubur topi atas. Bazar mana? Ada? Kat sini juga? Bazar? Bazar saya masuk Sungai Petak. Sungai? Sungai Petak. Dekat mana kah? Hospital. Depan hospital? Kan hospital lah. Tapi saya tak duduk kat surau tu. Saya duduk kat mini market. Depan rumah orang. Oh, okey. Saya duduk. Ini kat sini ada bazar kau. Kat sini ada. Tapi saya tak masuk sini lah. Saya masuk Sungai Petak. So, yang tu hari apa kan pasar malam kat situ? Ada tu. Hari Sabtu? Okey. Semua orang dah ni. Dia panjang dah. Ini di petok je.
Sampai tak apa kupang memang jarang tengok. Abang tengok ni. Ambil label dulu. Okey. Ada lang abang mak promote. Memang. Ini masuk dalam YouTube. Untuk promote lah. Dia masuk dalam YouTube. Oh, maksudnya. Channel YouTube di MY5. Boleh lah. Boleh lah. Pasal malam nak bangun sini hari Rabu. Dengan bakar hari Sabtu. Hari Jumaat Taman Sulimas. 3 tempat lah abang pergi. Sini. Puasa sini je lah. Kalau sana hari Jumaat saya masuk. Biasa abang dah start kat sini ke macam Macam mana? masak pukul berapa kat sini? Pasal malam ni ke? Ha. Start selalu pukul 3 sampai dah. Oh. Pukul 3 sampai, lepas tu pelan-pelan. Ini abang kira macam mana? Yang ni 5 keping, RM3. 5 keping, RM3. Keping nang kupang lah. Okey. 5 keping, RM3. Lepas tu mula dia. Dengan kelapa lah. Ada kelapa dia. Tu kita akan gulung lah bagi tak mengandung. Okey, macam ni. Hello, you see. Baru je tengok. Yang ni punya makanan je lah. Dulu macam-macam kot. Y5. Yang ni dikira macam mana yang kecil ni? Kecil satu RM1. RM100 Merah. So kalau besar RM5 lah biasa. Ya, biasa. Semua biasa. Oh semua biasa je. Satu sini. Level lain tak ada lah, semua biasa je. Semua biasanya. Kacang, jagung. Yang ni cucu udang kan? Ni kira macam mana? Satu RM2, RM3, RM5. RM3, RM5, satu RM2 lah. Satu RM2. Yang ni dia asing ke dia bagi sekali dengan set? Asing. Asing lah. Nanti kalau nak campur boleh. Dia RM3, RM5. RM3, RM5.
Dan puluh kan? Hah? 40. Bang, sate ni dikira macam mana? Ayam. Ayam daging tinggi. Dua-dua RM1 lah, sama. Ini abang kira macam mana? Ketia basah 6 biji RM4. 6 biji RM4. Ya, yang goreng dalam kuali tu. Goreng-goreng yang tu pun sama juga. Sama ke? Oh. Basah. Berapa? Besok. Kita besok. 6 biji RM4 abang nak orang. Okey basah. Dia goreng dalam kuali lagi. Bagi RM8. RM8. Okey. Tak apa, kita pilih kan? Tak ada masalah. Tak apa. Apa dah bang? Kita pilih mana? Dah. Lagi belanja tak masuk. Yang ni abang kira macam mana? Itu RM3. RM3. Kita campur-campur ada udang. Oh, yang ni? Yang ni udang. Oh, yang ni udang. Ada yang ketam, tapi belum goreng lagi. Oh, belum goreng lagi. Dia kita campur. Tiga pieces RM1 lah. RM3. Semua sama. Semua sama.
Ini dikira macam mana? 1.60 sen. Satu 6 pound yang biasa. Yang kelapanya 8 pound. Oh, kelapa dia ada 2 jenis lah. Biasa dengan ni sama harga ke ada different? 2 kupang different lah. Kalau nyoknya 8 pound, biasanya 6 pound. Oh, betul. Dia dikira macam mana bang? Besar? Besar RM10. Besar 10. Ya, Abang ada satu separuh jenis RM10. juga? Ada kecil pun ada juga? Ada Kecil berapa? kecil RM5. Oh, okey, half lah. Ya. Bang, selain kat sini, kat mana lagi pasar malam bang? Pasar malam hari baru kat pasar malam minta. Sorry? Pari Bentar. Oh. Yang ni makcik buat apa ah? Yang ni buat somtam. Somtam. Oh, somtam biasa RM6 ah. Ya. Nak makan dah? Abang kunci kereta mana? Kunci kereta mana? Kalau belum ditinggal. Ini nasi lemak ayam berempah. Berapa mah harga dia? Satu set RM7. RM7 eh? Ya. Dia ada ayam mah. Kalau semua ada. Ini abang mau apa? Kuih tiaw. Goreng mamak. Harga dia bang? RM5. RM5. Semua 5. Semua RM5. Tempat lain tak dapat RM5 ya? Aha.
Kita kenal bang? Kita daripada channel Fuji MY5, channel YouTube Fuji MY5. RM5 saya paling murah bang. Kedai mamak pun tak dapat ni. Betul. RM5 ya. Pakai kuah special lah. Wah, oh. Ni apa mas? Buat sendiri ya. Sendiri ya. Telur dia basuh. Ya Jangan risau. betul. Bukan dalam sarang. Ya betul. Kita ada mi goreng mamak, mi goreng daging, mi goreng soto, mi goreng ayam, mi goreng udang. Oh semua ada. Semua ada. Semua sotong saja RM6. Lain semua RM5. Semua RM5. Murah ah? Kuitiau. Buat mi dengan kuitiau saja. Ni dengan kuih tiaw saja. Ada buku ni mamak. Jadi tak cocok ni. Ha? Buat daging ke tu? Ini kebab daging ah. Kebab daging ah. Kebab daging RM4 eh? Kebab daging RM4 juga. Oh ayam pun sama juga. Ayam pun RM4 juga. Sama harga je. Abang dah lama ke sini dah? 10 tahun dah. Oh 10 tahun dah lama juga. Kalau ikut dari bazar 11 tahun dah. Oh. Sama juga. Pasal hari Jumaat lagi ramai orang. Oh, hari Jumaat. Pasal Jumaat. Kat mana Jumaat? Ya, ni. Belakang ni. Tepi jam besar lah. Oh jam besar yang paling besar tu. Hari besar tu.
memang ramai lah. Yang tu besar. Tu abang dah larat anak ni. Oh, betul. Atau nak masuk belah mana, nak keluar belah mana, kita tahu kan. Kalau sampai habis tu kira 4 jam tak cukup lah. Terima kasih ya. Abang pilih je lah. Tak apa. Ni apa kira macam mana taki-taki ni bang? Satu bekas ada berapa bang? Ada 6 biji lah. Maksudnya RM100 lah. Oh, semua sama lah harga dia. Ambil bagian apa? Ini nasi kerabu set ayam RM9 ya? Ya, betul. Boleh ya? Sampai. Tak nak.